بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayat 142 wa bisanadil muttasil ila al-imam Jalaluddin As-Suyuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka mendustai akan Allah Ta'ala. Cara lagu mana mereka dusta tu? Biizhari khilafi ma arqanuhu minal kufri, dengan menzahirkan perkara yang menyalahi, yang mereka sembunyikan akannya agama, minal kufri, daripada kufur. Apa tujuannya? Liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyah, supaya menolak oleh mereka itu al-munafiqun, daripada diri mereka itu al-munafiqun, ahkamahu dunyawiyata, akan hukum hakamnya, hukum hakam Allah Ta'ala yang berbentuk keduniaan. Kalau mereka takut mereka kena hukum di dunia, jadi mereka pun jadi munafik lah. Mereka menipu. Wa huwa khadi'uhum, sedangkan Allah Ta'ala juga khadi'uhum. Apa maksud khadi'uhum? Mujazihim. Allah Ta'ala juga membalas akan mereka itu al-munafiqin ala khida'ihim, di atas tipu daya mereka itu al-munafiqin. Fayubahuna, maka dilondehkan akan mereka itu al-munafiqun fi dunya bittila'illahi nabiyah, dengan memperlihatlah oleh Allah Ta'ala akan nabinya, Nabi Allah Ta'ala, ala ma aqanuhu, atas perkara yang mereka sembunyikan akannya agama. Wa yu'aqabuna, dan dibalas, diseksa akan mereka itu al-munafiqun fil akhirah, di negeri akhirat. Habis. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri kepada sembahyang, ma'al mu'minina, bersama dengan orang mukmin, qamu kusala, berdirilah mereka itu al-munafiqun dalam keadaan kusala. Apa maksud kusala? Mutasaqilina, dalam keadaan berat, malas. Sembahyang pun dah orang mukmin sembahyang, pun kena sembahyang gitu. Wa yuraunan nasa, dan menunjuklah oleh mereka itu al-munafiqun, nasa akan manusia, bi salatihim, dengan sembahyang mereka itu al-munafiqun. Wala yazkurunallaha, dan mereka tidak menyebut akan nama Allah Ta'ala, dengan maksud yusalluna, mereka tidak sembahyang, illa qalila, melainkan sedikit. Apa maksud? Riya'an, melainkan nak riya' ya. Itu maksud. Ini sifat orang munafik lah ni. Itu maksud. Innal munafiqina yuqadi'una Allah, mereka tipu Allah Ta'ala. Mereka tak boleh tipu Allah Ta'ala, tak tipu mereka balik. Itu maksud. Dan kalau mereka sembahyang pun paksa ya, bukan nak sembahyang nak pun. Itu maksud. Paksa nak sembahyang. Qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan kusala. Kusala tu daripada kasal, maksudnya malas. Dia tafsir kusala dengan maksud mutasaqilina, dalam keadaan berat. Bukan nak sembahyang nak pun. Muzabzabina,
Apa maksud muzabzabina? Mutaraddidina. Mereka itu mutaraddidina. Mutaraddidina ni maksudnya pergi mari ya. Duk taraddud. Pi kok tu tak kena, pi kok ni tak kena. Baina zalik, di antara demikian itu. Demikian apa? Al-kufri wal iman, antara kufur dengan beriman. La ilaha ula, tidaklah mereka itu dinisbahkan kepada mereka itu al-kufari. La ditafsir mansubina. Mereka tidak dinisbahkan kepada mereka itu. Mereka itu al-kufar. Nak kata kafir pun tak. Wala ilaha ula, dan juga tidak kepada mereka itu al-mu'minina, orang beriman. Nak kata beriman pun tak. Ngaduk tengah-tengah. Wa may yudlilillah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan tidak menyesatlah dia tafsir wa man yudlilhu, dan tidak menyesatlah akannya, akan apa? Dan tidak menyesatlah akannya, akan munafik itulah. Bukan. Dan sesiapa yang menyesatlah akannya, akan man oleh Allah Ta'ala, falan tajidalahu sabila, maka engkau takkan dapati baginya, bagi man itu jalan. Sabila tariqan ilal huda, jalan petunjuk. Dah Tuhan bagi sesat, tak ada lah jalan tunjuk. Jadi itulah orang munafik. Muzabzabin. Muzabzabin maksudnya bahasa mudah, nak kata beriman pun tak, nak kata kufur pun tak. Dia tak tengah-tengah, dia sentuh. Dia tak tahu tu munafik. Habis. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan orang kafir itu sebagai awliya min dunil mu'minin, selain daripada orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Adakah kamu semua nak jadikan bagi Allah Ta'ala di atas kamu semua itu bimuwalatihim, dengan dijadikan awliya terhadap mereka itu al-kafir itu, sultanan mubina. Maksud sultanan mubina, burhanan bayyinan, kenyataan yang nyata, ala nifaqikum, di atas nifaq kamu semua. Ala nifaqikum, di atas nifaq kamu semua. Habis. Jadi ayat tu jadi hujah lah kepada orang, jadi hujah kat orang munafik. Kamu jangan lantiklah orang kafir itu sebagai pemimpin kamu, pemimpin secara keseluruhan. Itu maksud. Kalau setakat lantik benda yang tak berkaitan dengan agama, tak apa, selagi mana dia bukan kuasa mutlak. Zaman Sayyidina Umar macam nanti, itu tak ada masalah. Hak cara umum tu, itu tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya, jangan kamu semua jadikan orang kafir itu sebagai awliya, daripada selain daripada orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Adakah tidak kamu semua nak jadikan bagi Allah Ta'ala di atas kamu semua itu kenyataan yang nyata, yakni burhanan bayinan. Kalau kamu buat lagu itu bukti yang nyata lah, kata kamu tu munafik. Itu maksud. Habis. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu duduk pada lapisan yang paling bawah daripada api neraka. Itu ayat Quran. Darki dia tafsir al-makan, tempat lah, tempat yang paling bawah daripada neraka. Wa huwa darkil asfal qa'ruha, pantatnya pantat an-nar. Pantat neraka hak paling bawah kali. Wa huwa qa'ruha, pantatnya pantat an-nar. Wa munafik teruk dalam kafir.
walan tajida lahum nasira, dan engkau takkan dapati bagi mereka itu, engkau tu Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam, pembantu. Apa maksud nasira? Mani'an, orang yang boleh tegah mereka daripada kena azab, minal azab. Habis. Tapi ada pengecualian. Illal ladzina tabu, melainkan orang-orang yang taubat, minan nifaq wa aslahu, dan dah taubat, lepas tu wa aslahu, membaiki amalahum, akan amal mereka itu alladzina waqtasamu, dan berpegang. Maksud waqtasamu, wasibu, teguh berpegang, billah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka itu bagi Allah Ta'ala, minar riya, daripada riya. Kalau hak taubat tak apa. Faulaika ma'al mu'minin, mereka itu bersama orang beriman. Fima yu'taunahu, bersama tu pada perkara yang diberi akan mereka itu al-mu'minin, hu akannya agama. Fima yu'taunahu, pada perkara yang diberi akan mereka itu al-mu'minin, hu akannya agama. Mereka pun dapat semua orang beriman lah, dah taubat. Taubat tak ada masalah lah. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan selagi memberilah oleh Allah Ta'ala akan orang beriman pahala yang besar, yakni fil akhirati, wa huwa ajran 'azima, jannatu syurga. Habis. Ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in syakartum wa amantum, dan ma yang tidak membuatlah oleh Allah Ta'ala bi'azabikum, dengan mengazab kamu semua, in syakartum, kalau kamu syukur. Tuhan tak azab kalau kamu syukur. Syukur apa? Ni'amahu, akan nikmat-nikmatnya ya Allah Ta'ala. Wa amantum, dan kamu beriman, bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Kalau syukur Tuhan tak azab. Tuhan azab dia tak syukur. Semua tak kena. Tak syukur, siaplah. Itu betul dia. Wastifhamu bimakna nafi, bermula istifham dengan maksud nafi. Ma yaf'alu tu bukan ma yaf'alu tu, wa amantum. Mana istifham? Wastifham bimakna nafi, ma yaf'alu. Oh, tadi ma tu. Ma tu jangan terjemah tidak. Terjemah dia adakah gitu. Adakah memperbuatlah oleh Allah Ta'ala dengan mengazab kamu semua? Adakah Tuhan akan azab kita? Ini syakartum, kalau kita syukur dan kita beriman, Tuhan nak azab buat kita? Tak lah. Istifham dengan maksud nafi. Wal istifhamu bimakna nafi. Mana istifham? Ma yaf'alu. Tanya dengan maksud nafi. Dengan maksud apa? Ai la yu'azzibukum, Tuhan takkan azab akan kamu semua kalau kamu syukur. Tuhan tak azab. La yu'azzibukum, tidak mengazablah ia Allah kum, akan kamu semua. Wa kana Allahu syakiran, dan adalah Allah Ta'ala syakiran, berterima kasih, li a'malil mu'minin, bagi amal-amal orang beriman, bil isabah, dengan bagi pahala, aliman, dari pula Allah Ta'ala Maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya, makhluk Allah Ta'ala. Habis. Baca laju sikit lah tu, cerita pasal orang munafik tu. Habis. Selesai tu. Lepas tu la yuhibbu Allahu jahra bisu, tu juzuk 6 tu. Juzuk 6 atau biar tu pada itu. Lepas tu Salihin ni, atau juzuk 6 tu, ayat bawah tu juzuk 6. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam Nawawi qala, baca hadis 1075. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, Mu'adz bin Jabal, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Rasulullah hantar aku ke Yaman. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, engkau akan jumpa satu kaum daripada ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, ajak mereka beriman, mengucaplah wa anni Rasulullah. Fa in ata'u li zalik, apabila mereka taat bagi demikian itu, beriman tu,
fa'alimhum anna Allah Ta'ala iftarada alaihim 5 salawat. Cuba tengok. Dakwah dulu. Apa-apa pun dakwah dulu. Jumpa ahli kitab jangan memang nak bunuh. Sabar. Dakwah dulu. Lepas dah dakwah, kata Nabi SAW, ajak mereka, Allah Ta'ala fardukan semayang 5 waktu. Mula-mula sekali semayang. Nak ambil itu sesuai dengan bab, iaitu bab semayang. Suruh jaga semayang. Dah mereka beriman, mu'alaf masuk Islam. Mula-mula sekali tak selalu belajar. Haji, tak selalu ajak haji. Zakat, tak selalu ajak. Ajak semayang dulu. Apa-apa pun dakwah dulu. Fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malam, siang malam lah. Nampak Nabi sebut. Fa'inhum ata'u lidhalik, jika mereka taat bagi demikian itu. Suruh semayang taat. Apa banyak zakat nampak. Fa'alimhum anna Allah Ta'ala iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim, maka beritahulah akan mereka itu, Allah Ta'ala wajibkan di atas mereka itu sedekah, yakni zakat lah. Diberikan sedekah itu daripada orang-orang kaya, diambil daripada orang-orang kaya, faturaddu 'alal fuqara'ihim, dan diberikan akan dia akan sedekah di atas orang-orang miskin. Hadis ni jadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Zakat tak boleh pindah. Ambil daripada orang kaya, bagi kepada orang situ juga. Itu dalil itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kena bayar di daerah Kuala Muda, kena bayar di daerah Kuala Muda. Tak boleh bayar kat Kuala Lumpur, tak boleh bayar di Perlis, tak boleh bayar di Pulau Pinang, kena bayar sini. Itu hadis. Nabi tak kata ambil zakat buat balik Madinah, bagi ke orang miskin di Madinah kan. Nabi kata ambil daripada orang kaya mereka dan dikembalikan juga kepada orang miskin daripada kalangan mereka. Maksudnya tak boleh pindah zakat. Itu mazhab kita. Mazhab lain boleh. Hanafi tak ada masalah. Mereka faham lagu lain. Kita faham kata kena macam ni. Ambil daripada orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Salah satu daripada asas zakat lah. Habis. Jadi apa mula-mula tu semayang tu, lepas semayang baru zakat. Itu maksud. Apa-apa pun semayang. Fa'inhum ata'u lizalik, maka jikalau mereka taat bagi demikian itu, suruh bayar zakat pun mereka bayar, tak ada masalah. Fa'iyyaka wa kara'ima amwalihim, maka kamu wahai Mu'az, jaga-jaga kara'ima amwalihim, harta-harta mereka yang mahal-mahal. Apa maksud? Itu dalam tu dah. Ihzar an ta'khuza min az-zakat anfusa amwalihim. Kamu kena berhati-hati, kamu jangan ambil zakat hak. Contohnya ni, zakat mereka kita ambil, tiba-tiba kita nak ambil zakat mereka tu, kita balur sungguh, tak boleh. Contoh gini, dia ada 40 ekor kambing. 40 ekor kambing kena buat pula seekor kambing. 40 ekor tu, kambing pun berkorak pun. Contoh kan, kambing pun teruk-teruk, tiba-tiba nak ambil zakat seekor kambing. Memang kena ambil seekor kambing buat mana pun. Tapi tak boleh dah ambil kambing hak seekor tu, ambil kambing hak elok, tak boleh lah. Kena ambil kambing hak setara dengan kambing hak korak-korak tu kan. Itu maksud. Faham tak? Faham kan? Maksudnya dia tu lah. Tak boleh lah ambil kambing hak mahal. Kambing dia pun teruk 40 ekor, tiba-tiba kamu nak ambil zakat kambing hak grade A. Tak boleh lah. Ambil zakat kambing hak setara dengan kambing hak sakit tu. Itu maksud. Jangan buat tolik ke orang. Bentar-bentar nak ambil zakat, patutnya kena bayar RM1,000, dia suruh bayar RM1,200. Tak boleh lah macam tu. Jadi Nabi peringat dekat Mu'az, kamu jaga-jaga, kamu jangan buat zalim kat mereka. Kalau harta mereka setakat tu, ambil zakat hak perlu je lah. Tu kalau jenis kambing binatang lah. Tapi kalau kambing dia sihat-sihat, tu kena buat bayar hak mahal lah. Kambing dia 40 ekor semua sihat-sihat, zakat dia kambing hak mahal lah. Kambing hak mahal, kambing hak sesuai dengan kambing hak sihat tu. Contoh kambing hak sesuai tu RM1,500, kena pula zakat RM1,500. Kalau kambing hak tak sihat RM1,200, RM1,200. Macam tu lah. Faham tak? Itu maksud.
Ni kalau belah binatang lah. Kalau belah kalau kata zakat duit, tak ada isu tu lah. Tak ada lah orang kata duit aku semua koyak-koyak belakang. Tak ada macam tu. Tu bayar macam biasa. Jadi kena amanah lah benda tu. Orang nak kutip zakat tu lah. Jadi betul-betul padat lah. Habis. Wattaqi da'watal mazlum. Hendaklah kamu takut doa orang yang kena zalim. Jangan buat zalim orang. Kat mana-mana pun mesti kena. Tu kamu jangan buat zalim ke orang, wahai mu'ah. Kalau kamu buat depa doa kat kamu ya, kamu kena nanti kiamat nanti. Adapun tak kena hari kiamat, kena di dunia. Bukannya tak kena. Dalam tu tengok dia kata apa tu? Ikhsha 'ala nafsika min da'watil mazlum. Takutlah di atas diri kau daripada doa orang kena zalim Fa inna da'watahu mustajabah la turaddu. Doa dia mustajab, tak ditolak doa dia. Kama ja'a fi sahih sebagaimana dalam sahih Bukhari, dalam hadis sahih lah, salasatul la turaddu da'watuhum. 3 orang tak ditolak doa mereka itu. Salah satunya wa zukira minha da'watul mazlum. Fa inna Allaha yarfa'uha ila sama'. Doa orang yang kena zalim ni Allah Ta'ala angkat ke langit. Wa yaqulu wa izzati wa jalali la antaqimanna laka walau ba'da hid. Allah Ta'ala kata, aku akan balas dendam untuk kau wahai orang yang kena zalim, walaupun berlalu beberapa tempoh masa. Mesti kena. Buat mana pun mesti kena. Lagi mana dia tak main minta maaf, lagi tu lah. Hari-hari kita doa, hari-hari kita baca Hizib Nawawi ke, Hizib Nasr Imam Syazili ke, Hizib Bahar ke. Hari-hari kita baca. Hari-hari kita baca, hari-hari kita doa. Mesti kena. Dalam hadis sahih orang kata begitu. Doa orang yang kena zalim, Allah Ta'ala angkat ke langit. Allah Ta'ala kata dekat orang yang kena zalim, kita lah tak dengar. Kalau kita yang kena zalim kan, aku akan tolong hang. Walaupun dalam satu tempoh masa. Aku akan tolong. Kau kenapa aku tolong kata Allah Ta'ala? Walau ba'dahi, walaupun berlalu tempoh masa. Jadi kau mana pun kena. Dia akan kena. Dia punya doa yang orang yang kena zalim tu nak pergi mana? Tak lari lah tu. Wattaqi da'watal mazlum tu, nampak. Nabi kata kat Sayyidina Mu'adh bin Jabal, mu jaga-jaga doa orang kena zalim. Mu jangan duk pergi ambil. Panggil pas zakat depa tu ikut dan kamu, ambil padat-padat. Setakat mana hak depa ada. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tiada di antaranya, di antara dakwatul mazlum dan di antara Allah Ta'ala tak ada apa? Tak ada hijab, tak ada pendinding doa orang yang kena zalim dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia kafir. Kalau dia kafir, dia kena zalim, dia berdoa. Kalau dia berdoa, Tuhan kabul doa dia. Walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Kita katakan pihak Tuhan kabul siapa? Tuhan tak suka buat zalim ni. Tuhan tak nak. Tuhan tak suka. Muttafaqun alaih. Jadi kita berhati-hati dengan doa orang yang kena zalim. Jangan buat pasal. Memanglah tak kena lagi, tak kena lagi, tak sampai masa lagi. Sampai masa kena. Tak betul-betul. Walau ba'dahi. Habis tak kena kat kita, kena kat cucu kita. Nak lari mana? Nak lari mana tu? Tuhan sebut dah. Hadis sebut dah, Allah Ta'ala pun sebut dah. Hak tadi tu la antaqimanna tu hadis kursi tu. Tu hadis kursi. Tuhan aku akan balas dendam kat engkau walau ba'dahi. Dekat engkau tu maksudnya untuk engkau. Bukan Tuhan balas dendam dekat orang hak kena zalim tu. La antaqimanna laka, aku akan balas dendam untuk engkau. Untuk manfaat engkau aku akan balas dendam. Walau ba'dahi. Balas dendam kat siapa? Balas dendam kepada zalim tu. Bukan balas dendam kepada mazlum. Itu maksud. Jadi hadis itu tunjuk kepentingan. Kita mula-mula sembahyang, lepas tu zakat. Sembahyang tu penting kan. Habis tu kena jagalah sembahyang tu. Nak seronok-seronok pun sembahyang kena jaga. Tak tahu dah ada apa duk pergi apa AZ member tahu. Ada sokong, ada tak sokong. Ada setengah tak sokong. Saya tak. Dulu sokong lah, tengok marah aku. Bawa tahu tak fikir lah. Orang Terengganu setengah kan ikut primah pun kata dia. Setahun sekali nak kena berikut. Primah perut aku mana? Ingat mata Terengganu. Tak boleh tahan. Dengan anak-anak kecil rumah tepi jalan.
Ada sokong tak apa lah, BP lah setahun sekali lah. Tak tahu lah tak apa. Ada ustaz sokong, ada ustaz tak sokong. Saya tak nak ganggu tanya. Orang yang motor kadang-kadang ganggu habis. Memanglah ada manfaat segi ekonomi, tapi ganggu lah. Ganggu. Kalau semayang tak apalah, agak semayang lah maka. Itu kata ya. Orang budak-budak Melayu kita ni dengan main motor kan. Ngaji pun tak mau tu yang payah. Habis bila Melayu teruk marah kat kaum lain, marah apa? Kita galak main motor, tak tahu apa-apa pun motor, apa-apa pun motor, semua motor. Melayu macam tu kan. Bukan semua dia kata, tapi kiaklah johil, kiak johil. Ni sampai main motor, suami tak main motor, bini dia main motor. Bini tinggal suami. Siap salam suami cium tangan tu. Saya izin nak buat PRZ member. Kau dia PRZ member. Laki dia tak dia pergi. Gila. Tak jadi lagu tu budak Melayu itu. Kita yang menggalak kan tu tak. Kita pun sokong. Bila orang tegak, apa tak sporting. Ni ustaz ada yang ustaz sporting. Orang pula ada. Payah cerita. Payah zaman lah, zaman jadi lagu tu. Tu zaman lah ni saya malah dah tutup pintu duduk dalam rumah orang. Dia tu kata uzlah. Imam Ghazali kata dah zaman fasad yang uzlah banyak dengan orang sedok bergaul dengan sikit-sikit dah gitu. Zaman fasad tegak orang tegak tak diterima dah zaman lah. Payah. Ustaz pun ada kempen pula. Orang main motor ada yang payah. Payah cerita. Kita tegak depa marah. Wa bi ilaihi qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulu wa bainasyirki wal kufri. Itu dia. Sesungguhnya antara lelaki dan di antara syirik dan kufur apa dia? Tarkas solat, tinggal sembahyang dengan sengaja boleh jadi kufur. Tapi mazhab kita ni kalau tinggal sebab malas tak kufur, tapi dosa besar. Dalam mazhab Imam Ahmad dengan sengaja kafir rawahu Muslim. Tapi tak boleh lah. Semayang ni kena qada. Ada pula orang nak ajak kalau tinggal dengan sengaja tak payah qada. Pula ada taubat saja. Pula ada. Janganlah. Kalau tak sengaja pun kena qada. Kalau sengaja lagi kena qada lah. Kiaslah. Walaupun tak ada hadis macam tu lah. Ada ke orang nak ajak macam tu. Dia kata kalau tinggal dengan sengaja tak payah qada. Betul macam mana? Taubat je dia kata. Qada tak payah. Lepas tu kalau tinggal tak sengaja kena qada. Tinggal tak sengaja kena qada. Tapi kalau sengaja tak payah, taubat je. Sebab tak ada dalil. Belajar. Kena qada lah. Kalau tak sengaja pun kena qada. Apatah lagi kalau sengaja. Kiaslah. Memang tak ada hadis, tapi kiaslah. Kias bi aula. Tu maksud dia. Habis. Satu lagi boleh. Wa an Buraidah wa bi ilaihi qala wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al ahdu allazi bainana wa bainahum salah. Bermula ahdu ni apa? Janji ya. Perjanjian kita di antara kita dan di antara mereka orang kafir ya, solat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan akan solat maka dia kufur. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Kalau kita kena tanggung kufur tu dengan maksud dia kata sembahyang tak wajib lah. Kita kena faham itu kalau masa kita bukan semata-mata tinggal yang kufur tu tidak. Dosa besar lah. Dia tahu sembahyang tu wajib, tapi dia apa? Dia malah faqat kafar. Tak, dia kufur. Kufur tu dengan maksud dosa lah. Kalau mazhab kita, kalau mazhab Imam Ahmad kafir lah. Itu maksud. Habis. Wa an Syaqiq ibn wa bi ilaihi qala wa an Syaqiq ibn Abdullah at-Tabi'i al-muttafaqi ala jalalatihi rahimahullah. Ni tabi'in. Dia kata apa? Qala. Hadis apa dia panggil? Hadis apa? Hadis mauquf, hadis maqtu'. Hadis maqtu' ada. Sebab dia tabi'in kan. Tak ingat kita apa. Qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairas salah. Adalah sahabat-sahabat Nabi. Ini dia cerita dia tanya ini. Dia kata dia cerita pasal sahabat lah. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa sahabat. Mereka tidak melihat sesuatu pun daripada amal. Maksudnya amal lain tu mereka tak ni sangat lah. Tapi kalau dengan semayang ni, jangan buat besar. Tarkuhu kufrun
ghairas salah, meninggalkannya syai' minal amal itu kufur. Depa tak kata tinggal amal lain itu kufur, kecuali ghairas salah, selain daripada sembahyang jaga. Takut jatuh kufur. Maksudnya hal lain pun tak boleh lah, tinggal zakat tu pertama tak boleh, tapi sembahyang tu kalau hal lain tu depa tak ni sangat. Bukan tak ni sangat tu, maksudnya tak ada lah depa kata hang tinggal haji kufur terus. Ada hang tinggal zakat kufur terus. Kena tanya dulu hang tak bayar zakat sebab apa? Apa alasan? Kok ada penyebab yang tak payah bayar zakat? Sembahyang ada alasan? Mana ada? Duk atas katil mengenai sembahyang. Tuan-tuan dia. Sakit mengenai sembahyang. Kecuali kalau dah otak tak ada, akal tak ada dah dalam mazhab kita. Kalau dalam mazhab lain, kalau tak boleh bagi isyarat dengan kepala, teruk dah, tak payah sembahyang dah. Walaupun akal ada lagi. Itu mazhab lain. Dia duduk atas katil nak buat isyarat dengan kepala pun tak boleh tapi akal ada lagi. Mazhab lain kata tak payah sembahyang dah. Kira teruk lah tu. Tak boleh bergerak apa dah. Kepala pun tak boleh bergerak, lumpuh lah. Tapi akal ada lagi. Mazhab lain kata tak payah sembahyang dah. Mazhab Syafi'i kata kena sembahyang ni. Jadi sembahyang tak ada alasan lah. Itu yang dia kata begitu. Sahabat Nabi hal lain tu dia ni sikit lah, tak ni sangat. Maksudnya dia tak kata ada kufur tu pun. Tapi kalau sembahyang tarkuhu kufrun, meninggalkannya syai'an min amal itu kufur, kecuali sembahyang. Rawahu Tirmizi fi Kitabil Iman bi isnad sahih. Imam Tirmizi riwayat dalam kitab iman dalam surah Tirmizi. Wa bi ilaihi qalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Seawal-awal perkara yang dihisap dengannya, dengan itu akan hamba pada hari kiamat daripada amalnya amal abdi, solatnya solat abdi. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Masya-Allah. Kalau eloklah ia solat, maka sungguh aflaha wa anjah, dia berjaya dan juga selamat. Kalau sembahyang dia eloklah dia. Ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau buruklah ia solat, faqad khaba wa khasira, kecewalah ia siapa? Ya abdu, dan rugilah ia abdu. Fa in taqasa min faradatihi syai'an, maka jikalau menguranglah ia abdu daripada kefarduannya abdu sesuatu, qala rabbu azza wa jalla, Allah Taala kata unzuru, gini maka jikalau kuranglah ia seorang ataupun abdu daripada fardunya, fardu abdi syai'an sesuatu, maksudnya dia sembahyang 5 waktu tapi sembahyangnya ada letak khusyuk sikit apa semua tu. Faqala rabbu azza wa jalla unzuruha li 'abdi min tatawwu, lihatlah oleh sekalian kamu wahai malaikat, adakah bagi hamba aku ni sembahyang sunat, ada tak benda-benda sunat dia buat? Kalau ada benda sunat tu tolong kampung tapi sembahyang dia buatlah semua. Jangan pula kata dia sembahyang 4, sembahyang sunat tampung ada nombor 5, tu tak boleh. Tak lihat sembahyang fardu dia buat semua. Lepas tu ada lah kurang-kurang, tak ingat hak tak khusyuk tu. Allah Taala kata tengok sembahyang sunat tu, sembahyang sunat ada kot. Sembahyang sunat tu tolong tampung lah hak kurang-kurang sembahyang fardu tu. Rawatib apa semua tu lah. Fayukammalu minha, maka disempurna daripada faridatihi man taqasa minal faridah, perkara yang kurang daripada fardu. Sempurna apa? Disempurnakanlah lah. Summa yakunu sa'iru a'malihi ala hadha, kemudian adalah sekalian amal-amalnya, amal-amal abdi di atas ini, di atas al-mazkur, sembahyang. Kalau sembahyang elok, hal lain eloklah insya-Allah. Kalau sembahyang tak elok, hal lain tu pun jadi kena jaga betul. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Tu dalam surah Tirmizi habis. Alhamdulillah habis. Babun fi fadli safil awal. Ni bab afdal saf yang pertama. Sambung dah cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim.